Sementara kita, kemah kita terlupa bawa power station. Tapi nasib baik ada bateri kereta. Bateri memang bawa sama. Kita buat power station. Penggunaan elektrik minimal lah. Pasang kipas. Dia pun tak boleh buka, pasang lampu pun. Ni keindahan pantai. Pantai Cempaka, Kuantan, Pahang. Mana patah tepat. Ni Menara Kuantan. Ni lah. Tak nampak lah. Mantap Menara Kuantan tu. Menara Kuantan. Hujan renyai-renyai. Ni pun bunyi guruh lagi. Kita berjalan balik ke kemah lah. Ni campsite ni. Tu. Ada kemah situ tu. Campsite tu. Kawasan ni lah campsite. Campsite Cempaka. Untuk orang anak kecil boleh lagi bayar RM40 rasa. Satu tapak. Anak kecil-kecil macam ni tak ada orang lah. Kita je, family saya je. Tu pun orang tu berani kat tu. Tak apa balik kedok tu. Kita nak balik ke kemah. Tu orang yang ada anak kecil ke boleh lagi campsite. Kita anak dah besar dah. Ni bukan kambing saya. Tapi kebetulan sampai kemah tengok ada kambing. Siap dah ni. Kita buka macam ni je. Tak tambah ni depan ni, kita tak tambah ni depan. Ada lagi ni depan. Tak tambah lah, malas. Tadi tutup hujan. Pasal dia masuk air kot ni. Kalau hujan lebat dia masuk air kot ni. Syum. Lain-lain tak ada. Okey lah lain-lain. Tak ada masalah. Nasib baik tadi ngam-ngam. Siap pasang kemah. Tak ada berubah apa-apa lagi. Ngam-ngam. Kemah kita kosong. Kita tak minat macam pelik-pelik. Kita nak tempat tidur. Betul? Berguling-guling. Hari ni kita bawa lampu lah. Bawa lampu tepi lah. Pakai bateri. Bateri beli. Nanti kita nak pergi beli nasi. Malah nak masak-masak. Beli nasi kat kedai Tom Yam. Okay. Bye.